Testing, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa ni? Oh, apa tu? Bunga. Panjang kaki saya ni. Gantung. Bantu? Ya Allah. Sorry. Kaki saya nakal. Pertamanya, terima kasih kepada puan-puan, kaum ibu dan bapa yang datang ke kelas duha pada pagi ini. Walaupun tadi agak hujan, jalan raya agak licin, tapi puan-puan boleh sampai ke sini. Tahniah kerana mencari pahala. Orang kata apa? Mencari sesuap pahala. Dulu sesuap nasi kan, maknanya bukan sesuap banyaklah, tapi ini panggil mencari sesuap pahala. Dia mungkin barangkali yang akan memudahkan dan melancarkan perjalanan kita ke syurga. Mati disebut al-mautu faja'ah. Waalaikumsalam. Mati itu datang mendadak, tiba-tiba. Kita tak tahu mati bila. Orang sakit pun tak tahu mati bila. Doktor pun tak tahu mati bila. Dia jangka saja. Dan dia jangka, maknanya bukan tepat. Biasanya doktor berasaskan ilmu dia. Mungkin berlakulah dalam tempoh yang disebutkan tadi. Tapi kita secara umum tak tahu bila akan mati. Kalau tahu bila akan mati, pasti tak berlakulah kematian. Dalam keadaan yang kita tak ingini, kita nak mati dah boleh, tengah sujud, tengah semayang, baca Quran, tengah masjid, tengah kuliah kan. Tak maulah mati accident ke, mati apa ke. Sebab tak tahu. Tu yang jadi mati accident sebab tak tahu. Tu yang mati terbakar sebab tak tahu. Tu yang mati kena apa ni, tanah runtuh sebab tak tahu. Kalau tahu awal-awal kita pindah dari rumah tu kan, siap-siap. Sebab tahu besok akan mati kat situ. Besok kita duduk masjid Makarramah, siap-siap zikir, istighfar. Sebab itu mungkin ini adalah amalan kita yang memungkinkan kita ke syurga Allah. Jadi teruskanlah istiqamah dalam majlis ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Yang keduanya, saya sekali lagi dah beritahu Kak Ma bahawa saya akan berhenti awal pada pagi ini. 10.30 saya kena berhenti sebab pukul 11 ada TV9, nasi lemak kopi O. Jadi di sini 9. Pukul 11.07 saya kena on air live. Jadi saya ada bajet ni lebih kurang 20 km 20 minit kot sampailah. InsyaAllah saya jam clear insyaAllah. Jadi saya minta maaf, 10.30 saya kena landing. Pada pagi ini kita buka kitab Riyadhus Salihin, muka surat kalau kitab saya 483 lah. Itu bab ke-86, bab memenuhi janji. Betul kan? Janji, semua orang berjanji, tapi adakah janji dipenuhi ataupun sebaliknya? Kita baca firman Allah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Aufu tu sempurnakanlah janji. Dah berjanji, buatlah. Buat mesti sempurna. Nak bagi RM10, kita bagi RM5. Janji nak bagi duit RM10, bagi juga RM5. Tak sempurna. Bagi duit, ya bagi duit, tapi tak sempurna. Kata RM10, dia tengok RM5. Jadi tak sempurna. Allah Ta'ala kata sempurnakanlah. Aufu tu sempurna. Bil ahdi,
dengan janji-janji yang kamu buat. Innal ahda kana mas'ula. Kerana pasti janji itu akan dipertanggungjawabkan. Dunia pun dipertanggungjawab, akhirat pun lagi dipertanggungjawab. Tak dunia orang tuntut janji. Itu janji macam mana? Orang akan soal kita, janji macam mana dulu? Suami isteri, janji macam mana dulu? Masa nikah kau main ya janji. Sekarang macam mana bang? Tak ada. Ada janji tak dulu masa kahwin? Janji sehidup semati lah kan. Sehidup semati kan. Tak ada. Mana ada kan? Sebab mati lain-lain. Kalau sehidup semati, mati sama-sama serentak. Saya pun tak nak itu kan. Kalau boleh nak panjang umur, biar mati dulu. Sehidup semati biasa itu ungkapan saja. Nak beritahunya, kita nak beritahunya long life, biarlah berpanjangan sampai ke mati. Awak mati dulu ke saya mati dulu tak kisahlah, tapi biarlah kita sampai ke mati itu. Kan? Ada orang macam ni kat tangan dia kan, janji tahu, janji. Biasa orang perempuan lah, laki-laki jaga buat ada buat janji, tak ada kan. Orang perempuan lah, janji. Janji abang jangan kahwin lagi tau, janji. Yalah, ya. Tapi ingat, jodoh, kan jawab dah, jodoh di tangan Allah, rahsia Allah kan kita. Berapa ramai orang dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah college, universiti, cinta, tak kahwin kan. Sebab jodoh di tangan Allah. Cinta bagai erat cinta, tapi tak kahwin juga. Ada orang tak cinta pun tiba-tiba kahwin. Tak cinta tiba-tiba kahwin dan jodoh. Apa dia? Redha. Redha lah. Janji bagai nak erat tapi tak jadi kahwin. Makna putus. Ya. Tak apa, redha je lah tadi kan. Redha, mana redha? Dengan siapa? Ustaz mana? Cari sana tahu. Redha je lah. Apa yang bukan milik kita, redha. Yang milik kita, alhamdulillah. Dia bukan milik kita, redha je lah. Biar dia pergi. Tak dapat hak kita pun tak apa. Redha je lah. Redha itu kita terima dengan sebulat hati. Redha. Terima dah. Tak apa. Biar dah. Bukan kita. Jangan berpihak kita. Redha. Sabar ni kita masih lagi berusaha. Sabar. Tapi usaha kan ni. Redha dah tutup terus pintu. Tak apa. Bukan hak kita. Jangan fikir lagi. Itu redha. Tinggi martabat redha ni. Syurga. Okey. Pasrah ni macam redha lah. Tapi tengoklah. Benda yang boleh kita atasilah yang pasrah. Saya pasrah lah. Rumah saya memang duduk di lereng bukit, tanah runtuh. Tak apalah, saya pasrah. Berlaku apa pun saya pasrah. Ya gitu. Dah tahu dah terdedah, dah bahaya, jangan pasrah. Kita kena atasi, cari tempat yang lebih baik. Itu Islam mengajar begitu. Sebab itu bila mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan sahabat-sahabatnya nak pergi ke Syam. Jadi belum sampai ke Syam, di sana sudah ramai sahabat-sahabat tunggu dah. Sebab sahabat-sahabat yang lain, Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah pun menguasai Syam. Tapi masa itu Syam dijakiti penyakit taun. Penyakit taun ni penyakit yang bahaya juga, taun masa itu lah. Lalu Umar tak jadi masuk Syam. Dah tahu dah, wahai Amir Mukminin, di Syam sudah ada wabak penyakit bahaya. Jadi Umar tak masuk Syam. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam pesan surat ke tanya, wahai Amir Mukminin, apakah kamu lari daripada takdir Allah? Allah kata takdir kamu akan pergi ke Syam. Kamu lari ke takdir Allah? Pergilah pada takdir Allah Syam. Umar pun jawab, memang aku lari daripada takdir Allah yang tidak baik, mencari takdir Allah yang lebih baik. Takdir Allah
Jadi lah, kalau pergi juga kena penyakit. Aku cari takdir Allah yang lebih baik, iaitu tak masuk, jangan masuk. Tak kena penyakit. Pandai rumah jawab. So jangan pasrah. Kalau kita tahu kita boleh atasi, kita boleh mengelak-ngelak. Tengok depan tu lori dah berhenti kan, kita ada lebih kurang 500 meter lagi, pasrah je lah, langgai lagi ni. Berhenti, break itu maknanya saya nak beritahu. Pasrah ni ada dua. Satu, pasrah ni macam orang dah fed up, give up hidup dia. Give up, dia pasrah, bunuh diri. Salah. Salah. Kalau orang tu kena buang kerja, dia pasrah, okeylah. Dah kena buang kerja, macam mana? Dia majikan, dia buang kita sebagai pekerja, pasrah lah. Cari buat kerja lain. Gitu. Maknanya kita tak tahu apakah takdir Allah yang seterusnya. Jangan terus tutup takdir Allah habis-habis. Jangan. Sebab ada orang yang stres dengan kehidupannya, akhirnya bunuh diri. Sebab dia tutup tu takdir Allah yang seterusnya. Kita ni macam, kisah kita ni tuan-tuan, macam baca buku cerita. Buku, dia ada banyak chapter. Sekarang pun chapter 1. Kita pasrah dah, bunuh diri lah. Chapter 2 dah masuk lagi. Chapter 2 lebih baik. Rupanya, ya Allah, chapter 2 lebih baik, chapter 3 lagi bagus. Kenapa aku pasrah kat chapter 1, bunuh diri lah, mengalah lah. So, dalam Islam ada tempat yang kita katakan pasrah, tapi pasrah dia ada limited. Setakat tu pasrah, okey, kita berganjak kepada chapter 2. Tengok tempat kerja lagi bagus, ya Allah, dekat dengan rumah, tak perlu naik kereta, jalan kaki je, kemudian gaji lagi mahal, kemudian kerja 2 jam. Tempat lain 8 jam, kita 2 jam. Wow, pangkat tinggi. Tengok, chapter 2. So kita tak tahu apakah hari esok lebih baik ataupun lebih teruk. Atas kita belaka. Okay. Siapa? Okay. Memang ada hadis Nabi SAW tentang orang yang bunuh diri ni. Orang bunuh diri ni, yang jelas Nabi sebut masuk neraka lah. Kufur nikmat lah. Kufur nikmat. Bukan kufur akidah. Kufur akidah lain, kufur nikmat. Kalau kafir pun kufur nikmat. Sebab dia ingkar nikmat Tuhan bagi kat dia. Dia hanya pergi satu nikmatnya hilang. Tapi nikmat lain, dia sihat, dia cantik, apa lagi kan, dia ada ijazah, dia lupa yang dia bagi kufur nikmat. Sabar tu tak jawab lagi ni. Okey, nanti kita tak jawab lagi. Sabar, banyak soalan betul. Okey, kemudian dia masuk dalam neraka. Kita Nabi sebut, kalau dia bunuh diri dengan terjun tempat tinggi dalam neraka nanti, kerjanya lah dia akan panjat gunung juga dalam neraka, dia akan terjun. Kalau dia bunuh diri menggunakan pisau, maka dalam neraka nanti pisau make in neraka dia akan tikam diri dia. Ini nak beritahu Nabi sebut. Cuma persoalannya tadi, dia tak kekal dalam neraka sebab dia orang Islam. Dia orang Islam, maka akidahnya masih Islam. Habis tempoh balasan dalam neraka disebabkan hukuman dia membunuh diri, maka dia akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam syurga. Bunuh diri ini termasuk dosa-dosa besar. Dosa paling besar syirik, yang ni Tuhan tak ampun. Tuhan tak ampun kecuali dikena mengucap 2 kalimah syahadat balik, taubat. Adapun dosa-dosa lain, lepas tu membunuh, sihir, sampailah mereka makan riba, berzina dan juga bunuh diri, itu dosa besar yang kalau Allah Ta'ala nak ampun, dia boleh ampun. Kalau Tuhan nak balas, dia boleh balas. Tapi dia tak kekal dalam neraka sebab dia masih lagi akidah sebagai Islam. Okey, soalan kedua pada kalau misalnya dia nak bunuh diri itu, dia ya Allah, ya Allah. sama juga minum arak, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Minum arak sama juga, tak boleh tentu. Sebab dilarang, bunuh diri itu dilarang oleh agama.
Kenapa? Allah Ta'ala sangat murka. Nabi sebut Allah sangat murka pada orang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia ambil tugas Allah. Allah muhyi wa mumit, yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan dialah yang matikan. Kenapa awak nak matikan diri awak sendiri? So dia telah ambil peranan Allah, tugas Allah. Allah sangat murka. Tu je nak beritahu. Jadi dosa besar ni dia mengundang kemurkaan Allah. Jadi kenapa nak buat benda haram walaupun dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, ya Allah, semacam nak taubat semua kan bunuh diri. Tak boleh. Sebab benda tu memang haram dan dosa besar. Tak boleh kita disebut dalam Al-Quran wala yata'adda hududallah. Jangan kamu melanggar batasan Allah. Mana kita dah langgar, dah masuk sempadan yang Tuhan larang, tak boleh. Walaupun kita mulakan dengan macam-macam. Okey, soalan. Doa minta boleh mati. Doa minta mati. Doa minta mati. Doa minta mati. Ya Allah matikanlah aku, tak boleh. Tapi sekiranya kita ni sakit kronik dah dan kita fikir menyusahkan semua orang, kan? Dan doktor kata tak ada harapan, maka bolehlah tanda tangan berdoa, ya Nabi ajar. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya hidup baik untukku, maka hidupkanlah aku, sihatkanlah aku. Ya Allah, sekiranya mati itu lebih baik buatku, maka matikanlah aku, ya Allah. Sebab Allah Ta'ala. Sekiranya hidup ini baik, hidupkanlah aku, ya Allah. Sekiranya mati lebih baik, matikanlah aku, ya Allah. Itu boleh, itu Nabi ajar. Tak boleh, ya Allah matikanlah aku dari macam itu, tak boleh. Sekiranya. Akhirnya terpulang kepada Allah Ta'ala lah. Okey, soalan lain? Tak ada lah. Yakni penuhilah, muka surat 484, penuhilah janji yang saling kalian janjikan kepada orang lain dan akad yang kalian lakukan. Akad tu janjilah. Akad ni dia simpulan, aqdun, simpulan. Simpulan tu ialah ikatan setia, ikat setia kita, janji kita. Janji setia, aqdun, janji setia. Sebab dia panggil akad nikah. Akad nikah kita ketat tu orang. Aku terima nikahnya, maaf, akad nikah sah. Selagi dia tak sebut aku terima, dia masih lagi tak simpul, tak ketat. Macam kita ambil tadi kan, maaf tarik tu, dia melekat lah. Itu panggil aqdun. Aqdun tu boleh putus dengan sebab aku ceraikan kau, putus. Mudah kan? Aku terima nikahnya, maaf, dia ketat, aqdun. So kita buat akad janji, akad. Termasuklah dalam jual beli, akad jual beli. Akad apa lagi? Akad korban, ibadah korban. Akad jual beli kan? Ni dekat ibadah korban ni kena akad jual beli dulu. Serah pada wakil kita yang akan buat ibadah, yang apa ni? Jawatan kuasa yang cari lembu tu, saya wakilkan kepada tuan untuk beli satu bahagian lembu korban saya pada tahun ini. Kata Allah dengan harga berapa ringgit sini? 800, standard 800 lah. Mana-mana pun 800. Tak ada RM80. 950 mana? Takwa kat mana? Itu masjid orang Kayangan. Lembu 4A. Ada A lembu. Macam SPM kan? Saya straight A terus. Lembu yang Sado. Tak apalah, itu masjid mampu. 5A mampu masjid itu tu kan. Dan masalahnya tak ada orang nak makan masjid itu, sama nak makan Bangla yang ramai batu. Tu kan, sini semua juga. Tak apa, saya datang ya. Tengoklah. Tapi saya biasa korban kat Terengganu. Balik Terengganu. Okey, dia kata apa? Akad, akad. Kerana pembuat janji mahupun akad masing-masing akan diminta bertanggungjawabnya, apakah dia telah memenuhinya atau apakah belum. Janji tu, janji mesti dipenuhi. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum.
Dan tepatilah perjanjian dengan Allah bila kamu berjanji. Janji dengan Allah termasuk nazar, janji dengan Allah tunai, tepat. Saya contoh, saya akan bernazar tuan ni sembelih seekor lembu 4A. Saya tengok orang ibu 950 darab dengan 7 apa. Seekor lembu dia tersebut, seekor lembu tu. Tiba-tiba tengah-tengah je, harga dan harga, ya Allah. Baik beli jongkong emas kata kan. Dah kali dia nak ubah, tak boleh. Buat nazar. Nazar. So apa nak buat? Jangan bernazar kalau tak mampu. Apa beza janji niat dengan nazar? Niat, dia tersebut saya bernazar, dia tersebut. Dia kena nazar, dia tersebut. Saya bernazar, kiranya saya sembuh penyakit saya akan sembelih 2 ekor kambing. Maaf, dia nazar. Dia tak boleh makan. Kalau dia suami, anak-anak mak sama juga dalam satu keluarga dia makan. Sebab tu daging nazar haram dimakan oleh orang yang bernazar. Korban sama juga, bernazar buat korban dia ambil juga. Setiap ada kupon lagi ambil. Haram. So dia kena paskan nazar, dia kena sedekahkan semua. Niat ni aku berniat lah kalau tengoklah. Kita semua kan berniat kan. Kita semua berniat. Mana datang tiba-tiba kena kebetulan tak niat ya. Mesti niat. Satu nak tanya, kalau kita dapat dari korban tu daripada kata kawan-kawan kita, kita masak, lepas tu boleh kita bagi tak dekat dia balik. Okey. Kawan-kawan kita yang bernazar ke tak bernazar? Okey. Dia tak kisah. Jadi kita dapat lagi kawan-kawan kita masak, kita ajak makan di rumah kawan-kawan kita tadi kan, ataupun kita paskan sikit dia orang, boleh. Termasuk yang bernazar tadi. Sebab yang bernazar tu dah dapat kat kita, jadi hak kita dah. Kemudian kita jadi hak kita, terpulang lah. Nak bagi dia sikit boleh dah. Tapi kalau dia ambil awal-awal tak boleh. Hukumnya kita dia boleh. Hantar ke saya dalam mana? Ada lagi soalan? Tak ada dah. So kalau dengan Allah Ta'ala lagi lah. Dengan orang pun tak boleh. Tak boleh. Dengan Allah lagi tak boleh. Ya lah. Ada seorang tu telefon saya. Saya sebut banyak kali. Nazar nak pergi umrah. Kalau sihat dia penyakit dia, ditakdirkan Allah sihat, keluar hospital. Terus telefon saya, Ustaz saya menazar kalau saya sihat nak pergi umrah. Umrah beribu? Bukan 9-10 lah, sedap lah 9-10 kan. Ada juga 5-4 tapi jauh lah, 1 km 2 km hotel. Kalau 9 jauh. Sekarang ni semua orang mampu pergi umrah ni kan. So 9-10 ribu 9 ribu pun 300 meter saya pergi bawah ni. 9-10 ribu. Sebab musim tu pack. Musim holiday, cuti sekolah, memang harga hotel tinggi, melambung. Jadi kalau nak pergi hari biasa. Saya sebut kalau perempuan nak pergi umrah, jangan pergi time cuti sekolah. Pergi hari biasa. Barulah harga tu kita orang kata berlega 7,000 je 6,000 duduk di Sampah Tower. Tapi pergi bulan 11, bulan 12 memang baik satu. Yang kedua, anda boleh pindah hotel lain yang lebih jauh. Sebab apa? Orang yang letak duit lagi banyak kat hotel kita duduk tu. Orang biasa, siapa buat ni? Orang Arab biasa buat. Dia banyak duit, dia letak Malaysia. Make dia bawa dia pindah hotel lain lah. Sebab dia letak 2 kali ganda, double, triple. Iyalah, dia bincang ni orang Arab tak tepati janji. Berdosa. Ingat berdosa untuk orang Melayu ke? Dosa untuk orang Arab juga. Orang Arab lagi banyak berdosa orang Arab ni. Sebab tu Nabi-Nabi Rasul dihantar orang Arab banyak dalam Bani Israel. Ya. Dia fikir apa? Dia fikir fulus. Ada fulus semua lulus. Tak ada fulus semua mampus. Lepas tu saya kata, kalau bulan 12 saya tak galakkan. Saya tak galakkan sebab saya dah kena dah. So satu, bila pindah hotel jauh, satu kita kecewa. Yang kedua, dia boleh berlaku.
Satu grup kita katalah satu bas 40 orang, kita perlukan. Dia kata saya nak salah laki bini sebilik 2 orang dengan isteri saya. Awak kami keluarga 3 orang, kami nak duduk sebilik 3 orang. Awak keluarga 4 orang nak sebilik 4 orang. Okey, dia susun cantiklah. Dia tengok ada 30 bilik semua, terbayar semua dah. Dah main kat Malaysia dah. Kita akan ambil bilik kita nak. Walaupun bilik tu untuk 4 orang, kita nak 3 orang je tak apa. Saya sanggup bayar satu katil tu, tak apa. Itu 4 bilik ni. Untuk bilik 4 orang saya sanggup. Walaupun saya berdua ke, bertiga kan. Disebabkan masa tu memang holiday, cuti, semua orang Arab pun cuti. Dan nak 30 bilik, dapat 20 je. Dapat 20. Akhirnya masuk sumbat. Setelah boleh sumbat. Laki bini dia kan, sebilik kan. Laki tak mana, bini tak mana. Itu pengalaman saya tersebut. Bini tingkat 4, laki tingkat 12. Bang, bukan duduk sebilik Tak usah, kita kena pisah, kena pecah macam mana, tak apa, saya rento. Rento orang. Dia bukan milik kita dah, rento je lah. Tanah suci Mekah lagi tu, tanah suci Mekah Madinah kena rento. Bagus suami dia rento, isteri pun rento juga. Nak mengamuk tak nak mengamuk lagi mana? Bukan boleh balik balas Sinema Sarah pun. Duduk kat situ juga, rento je lah. Tak ni ke mana dah? Boleh hotel, 2 km, 3 km boleh lah. Nak duduk 2 orang sebilik boleh lah. Naik taxi pula, datang ke masjid. Dari situ hal rento je lah. Sebab itu nanti saya akan pergi bukan cuti sekolah. Biasa pagi tu kan ada anak-anak sekolah ada pun kan. Pergi biasa. Okey. Orang Arab dia tak pegang janji. Kita kerap gaduh dengan hotel, kerap gaduh dengan driver bas. Dia tak nak bawa kita pergi tempat mikot. Untuk kita bermikot nak buat umrah. Daripada tempat kita ziarah tu, nak balik hotel. Mana boleh gitu? Kan dah janji dalam jadual, itinerary-nya pergi mikot. Tak kisahlah Masjid Aisyah ke mana-mana ke, nak mikot untuk berihram. Itu niat ihram buat umrah. Dia kata boleh tapi bagi ni tak keluar dulu. Mana boleh, kau driver, kau dibayar gaji, kau bawa kami je. Tengok orang Arab. Dia bukan pegang agama pun. Baksis ke tip ke gitu. Minta nak tumbuk ada. Okey. So dia tak pegang janji. Saya serik lah tuan-tuan macam serik. Bila nak pergi umrah tu serik. Sebab apa? Perangai orang Arab. Serik. Janji tu tak pegang janji. Jadi kalau janji dengan Allah lagilah. Sebab itu jangan menazar. Jangan menazar. Orang menazar ni orang berkira dengan Allah. Kalau sihat, saya akan sembelih. Mana kata sihat? Tak boleh. Dia berkira dengan Allah. Kalau anak saya straight SPM, saya akan sembelih seekor lembu. Mana kalau dapat tak straight A, maknanya straight A apa? Berapa A? Kalau straight A? Ingat subjek dia ambil kan? Okey, katalah 10 dia ambil subjek kan? 9 A je. Tak sembelih. Sebab nazar straight A, kira dengan Allah. Kan? Dan gitu. Dapat 9A, alhamdulillah. Tak apa-apa, kita sembelih juga seekor lembu. Macam tu. Lepas tu jangan bernazar. Satu, dikira orang berkira. Yang kedua, takut tak mampu nak buat. Lantas dia telefon saya bernazar, kalau saya sihat, saya nak pergi umrah. Boleh tak Ustaz, saya nak tukar buat kenduri doa selamat je. Kalau buat umrah 7,000, kenduri doa selamat RM700 je. Sidik dia. Masa sakit kau tak fikir kan, mampu tak mampu, banyak tak banyak. Fikir Tuhan dah bagi sihat. Tadi nak sihat kan? Ya Allah, kalau aku sihat, rasa pentingnya sihat, nilai sihat tu. Bila dah sihat, dia lupa dia dah sihat dah. Tengok nilai duit dah. Nilai duit banyak ni 7,000. Kadang ada jolok pula isteri kata, bang 7,000 banyak bang, boleh beli kata mah, gelamas semua kan, mahmat dah kan. Harga mah dah turun sekarang bang, turun. Okey ustaz, kita tengok ustaz. RM7 buat kenduri selamat. Tak boleh. Wa aufu bi ahdillah idza antum. Tunaikan janji Allah sekiranya kita berjanji dengan Allah.
Wala tanqudul aimana ba'da tawqidiha. Jangan kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya. Tak boleh. Sumpah dengan Allah, wallahi, wallahi, saya menazar apa semua. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu, janji-janji. Dah janji dah, saya akan jual kat awak, saya akan jual. Dan orang lain tak jual-jual kat kita lah. Kan dah janji nak jual kat saya. Menung dah. Sebab orang tu datang offer lagi tinggi. Katalah jual tanah lah. Tanah tu 1 ekar. Kita pun tengok harga dia tak nak beli lah tanah tu. Aku nak jual 80,000. 1 ekar 80,000. Murah tak 80,000 ni. Okey. Kita letak deposit. Aku nak beli. Esok minta maaf tak dapat jual apa. Dah janji sebenarnya nak ada. Tak boleh macam tu. Kecuali tanya dulu, bang, janji tak nak beli ni. Tanya kita dulu, jadi tak nak beli ni. Kalau tak jadi ada orang nak. Gitu cara dia. Beritahu slow-slow. Kalau tak jadi saya pegang abang seminggu, boleh tak seminggu? Bagi masa tempoh seminggu, settlekan. Kalau tak nak, ada buyer nak ambil. Buyer lain nak ambil tanah ni. Cara slow talk macam tu baru betul. Tiba-tiba bagi orang lain. Tak boleh macam tu. Okey. Zaid Ibn Abbas berkata ini dimaksudkan dengan perjanjian adalah segala yang Allah halalkan dan Allah haramkan dan yang Allah tentukan dalam Quran, maka janganlah kalian langgar. Jangan kalian langgar sempadan yang Allah telah tetapkan. Ini halal, ini haram. Jangan langgar sempadan haram. Itu janji kita dengan Allah dulu. Sampai sekarang janji dengan Allah. Kita Islam, kita orang beriman, buat yang halal. Yang halal punyalah banyak. Nak yang haram juga. Kan? Contohlah air. Air yang haram apa? Air arak. Apa lagi? Air najis. Apa lagi? Air kotor. Apa lagi? Air hak orang. Air apa? Dia nak juga. Banyak lagi air yang halal. Air sirap ada, sirap Bandung ada, ya. Apa lagi? Cincau ada. Air susu ada. SKP. Nak juga air arak tu. Ustaz kat mana tak tahu lah. Ustaz tak nak rasa. Ustaz kita dah rasa arak sedap, Ustaz. Jangan rasa. Nanti dalam syurga tak dapat minum arak. Arak dalam syurga lagi halal, lagi bersih dan lagi halal. Lagi tidak memabukkan. Dalam syurga. Orang dah minum arak atas dunia, tak boleh minum arak dalam syurga dah. Rugi. Dia tengok masuk syurga juga, tapi tengok kau minum apa tu? Air arak. Sedap tak? Sedap. Kita nak ambil tak boleh. Nak ambil tak boleh. Tak boleh sebab dah minum arak masuk syurga. Macam mana? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bergantung kepada Tuhan punya syurga lah. Kalau kata bolehlah minum je lah, minum je lah. Allahu Akbar. Okey. Zaid bin Aslam berkata, ia atas perjanjian 6, ada 6 perjanjian dengan Allah, akad sumpah hal, akad syirkah, ni berkongsi syarikat. Jangan main, kita ada partner berkongsi syarikat, jangan tipu. Jangan tipu partner kita. Banyak penipuan, buat satu syarikat 2 orang atau 3 orang, 2 orang berpakat tipu seorang ni. Kalau dalam satu syarikat kita berpakat, Allah akan sertai. Ianya Allah Ta'ala akan bantu. Bila mana ada penipuan dan langgar perjanjian, Allah Ta'ala akan keluar daripada syarikat tadi. Artinya hilang barakah. Allah Ta'ala tak akan tolong dah syarikat tu. Sebab tu jangan langgar janji dalam syarikat. Syirkah tu syarikat. Syirkah, syarikat. Bukan syirik tau. Syirik lain. Syirik, syirkun. Syirkah ni bersyarikat. Akad jual beli sama juga. Akad nikah pun sama juga. Jangan berjanji benda kita tak mampu. Kalau lepas kita kahwin, kita akan honeymoon kat Switzerland. Tak mampu nak pergi, jangan pergi.
Betul memang tapi dia tak mampu. Langkawi pun fikir Langkawi bajet boleh lah. Duduk satu hari dia hotel mahal. Boleh, jangan janji benda tak mampu. Nak beli intan, berlian, gelang, emas tu semua kan. Tak boleh. Janji ni masa akad nikah. Semua lah janji yang kenapa? Awan biru semua kan. Allahu Akbar. Dan akad sumpah yamin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman, kenapa kamu berkata sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Justru orang buat, dia tak buat. Amat besar kebencian dan kemurkaan Allah kamu mengatakan apa-apa yang kamu tak buat. Ini ramai pendakwah kena dia suruh orang tahajud, dia tak tahajud. Dia suruh kata jangan ambil rasuah, haram, dia ambil. Ini banyak berlaku pada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Dia suruh orang buat amar ma'ruf, buat baik, dia pula tak buat. Dia suruh orang nahi munkar, jangan buat jahat, dia buat. Ini kemurkaan Allah. Allah murka macam tu. Lepas tu Nabi SAW bila disuruh sahabat buat, dia buat dulu. Nabi ni bila Nabi suruh sahabat tinggal, Nabi tinggal dulu. Contoh teladan ada pada Rasulullah SAW. Dalam ayat ini terdapat ancaman keras bagi orang memungkiri janji dan melanggar sumpah. Anna Rasulullah SAW qala ayatul munafiq thalathun. Tanda orang munafik itu, ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila berbicara dia bohong. Dia cakap nipu, bohong, dusta, pelawak. Kata pelawak tu orang Terengganu dengan Kelantan kata pelawak. Pelawak artinya bohong. Sebab orang lawak ni biasanya buat bohong, cerita bohong orang lawak ni. Pelawak. Bohong, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia ingkar janji, dia mungkir janji. Ini ciri orang munafik, bila berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila mana dia beri amanah dia khianati amanah. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Adakah bermaksud kalau orang tu dia berjanji, dia mungkir janji? Munafik. Kita sebut dah. Kau ni munafik. Boleh tak cakap itu dia? Dia cakap dia bohong, munafik. Boleh tak? Dia beri amanah, dia khianat, dia ambil rasuah lah semua kan. Munafik. Boleh tak? Kita tidak boleh tuduh orang munafik sebab munafik ada 2. Satu munafik akidah. Orang munafik akidah ni dia kafir, tapi dia berpura-pura Islam. Yang kedua, munafik dari segi sifat, perangai, PN, amalan. Ini amalan, perangai PN ni, bukan akidah. Sebab tu berhati-hati ketika sebut orang munafik. Artinya munafik yang satu ni, munafik akidah ke, munafik amalan dia, sifat perangai dia. Sifat perangai, settle. Tapi kalau kita munafik akidah, salah kita pula. Sebab orang munafik zaman Nabi tu dia kafir, dia berlakon sebagai Muslim je. Tapi perangai dia, Nabi sebut ciri-cirinya bercakap bohong. Bila janji dia mungkir, dia beri amanah dia khianat. Bila berkelahi dia lebih-lebih pula, tubuh orang, siku orang, tembak orang, bunuh orang. Ini okey, ambil tender bagusnya. Ya. Tapi dia Muslim. Tapi dia Muslim, dia kata akidah dia munafik. Akidah dia munafik, dia Muslim. Orang tak Islam kita. Sekarang. Oh, dia akidah dia Islam. Dia orang Islam. Dia Islam, tapi akidah dia munafik. Sifat. Yalah. Tadi lah. Memang betul akidah dia Islam, sifat munafik ramai. Akhir zaman ni ramai. Akhir zaman ni ramai macam tu. Ya. Sebab dia tak datang kelas. Tak ada ilmu, dia tak didedahkan. Tak ada masa dengan ilmu. Trend kehidupan sekarang. Apa lagi? Budaya hidup. Sihat. Ya. Kalau misalnya orang tu dah ada
Dan katakanlah kena dia apa yang dia buat tu semua kita nampak kan, itu ada. So boleh tak kita cakap awak ni munafik betul? Cakap dia gini, awak ni memang dah penuhi syarat-syarat sifat-sifat orang munafik dah. Sebab tu sifat. Sifat. Awak ni dah ada sifat-sifat monyet lah macam ni. Dia tak monyet. Sifat-sifat monyet ada kat awak. Nafasis. Nasasis tu okey. Nasasis ni jarang perempuan, laki-laki banyak Nasasis ni. Yalah, jarang perempuan. Laki-laki banyak nasasis. Saya nak kajian lah. Betul. Dia nak highlightkan diri dia nasasis ni. Dia suka orang puji dia. Dia tak peduli orang. Selfish, ego, apa lagi. Okey. So, berhati-hati kalau dengan munafik ni. Kau ni ada sifat-sifat munafik cukup lengkap ni. Sifat-sifat okey. Dia jantan tapi sifat-sifat keperempuanan ada kat dia lain. Kau ni macam perempuan lain. Macam perempuan. Kau ni macam orang munafik lah. Sifat-sifat tu ada cukup lain. Okey. Sampai mak ada. Dia tinggal je. Sialnya. Sayangkan isteri, tinggalkan kan. Kalau sayangkan suami, tinggalkan juga. Oh, sayangkan isteri, biarkan dia pergi kuliah lah. Oh, biar jalan-jalan. Oh gitu. Sayangkan isteri, biarkan dia berjalan-jalan. Kena makan angin. Pandai lah. Dia ginilah, sayangkan isteri, biarkan dia bebas. Nak gimana pergilah. Bagi duit je. Nak cerita. Dalam riwayat Muslim ditambahkan wa insama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, mengerjakan salat dan mengaku dirinya muslim, tetap dia ada sifat munafik juga. Tetap ada sifat munafik juga. Macamlah ada satu hadis Nabi sebut. Nabi kata, kafa bil mar'i isman ay yudayyi man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikira berdosa sekiranya dia mengabaikan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Nabi kata apa? Cukuplah orang itu dikira berdosa sekiranya dia abaikan tanggungjawab nafkah orang-orang di bawah tanggungannya. Siapa ni? Suami ataupun bapa. Cukuplah dikira berdosa, walaupun saya tambah ni, walaupun dia ni pak lebay ke, pak imam ke, pak ustaz ke, nampak lapisan luar kan, wah, ahli syurga. Nabi kata apa? Berdosa. Sebab apa? Dia mengabaikan nafkah kepada orang bawah tanggungannya, isteri dan anak-anaknya. Sama juga ada ni. Cukup sifat-sifat munafik, walaupun dia sembahyang, dia puasa dan dia anggap dia muslim. Ya, main macam tadi akan sebut. Dia Islam, I'm Muslim, I'm Muslimah. Tapi perangai macam orang munafik, perangai macam orang munafik. Bukan kata orang munafik, perangai macam orang kafir ramai. Perangai macam orang tak Islam. Awak ni Muslim ke tak Muslim? Perangai macam orang bukan Islam. Ramai akhir zaman ni. Cara berpakaian, cara hidup, cara bersosial. Ya Allah, cara hidup tu. Sebab tu Islam is a way of life. Islam tu cara hidup. Tengok, ambil cara hidup orang lain. Mana Islam? Itu nak beritahu. Dia sangka dia Muslim, tapi cara hidup tak betul. Dosa. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sebab kenapa anhuma? Dua orang. Sebab Abdullah dengan Amru tu Islam. Bapa nama Amru, anak nama Abdullah. Abdullah bin Amru, dua-dua Islam, maka bagi dua orang. Bagi radhiyallahu anhuma. Kalau seorang, anhu. Kalau dua orang, anhuma. Kalau ramai, anhum. Allahumma qil lahum warhamhum wa'afihim. Ramai jenazah, 9 orang meninggal. Pagi betul kan? Sekali semayang, Allah 10 dah. Kesiannya driver kan. Driver tu suruh dia keluarkan kan.
keluarkan saya, tolonglah saya, kata driver. Dia tersepit. Sebab driver kan dia melanggar, dia lah yang pertama sekali kena. Meninggal, bila meninggal? Ke 10. Kata 10 orang. Sekali sembahyang 10 orang, Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau seorang, Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau 2 orang, Allah maghfir lahuma warhamhuma. Radhiyallahu anhuma. Sebab 2 orang. 3 dan ke atas, Allahu Akbar. Itulah kemenangan jalan raya. Mati itu datang mengejut. Semua tak sangka nak mati tu. Balik dari bertugas, nak balik ni kan, kena. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu timbul pandangan-pandangan yang hebat. Netizen cakap, apa dia? Saya setuju pandangan dia kata. Dia kata apa? Mulai hari ni rasanya tak sesuai dah naik truk. Awak jalan jauh dah orang naik bas lah. Bas ekspres tu macam kita lagi umrah kan, bas dia sesuai dengan dia orang naik bas lah, lagi selamat. Tempat duduk yang rehat pun ini. Kalau naik truk kata tak boleh duduk macam bas kan? Keselamatan pun tak ada. Okey, tak apalah, mudah-mudahan membuka mata pihak berkuasa, pihak berwajib lah. Bukanlah lama sangat naik truk, tak payahlah. Truk ni bukan untuk aku orang, truk ni untuk aku barang lah. Truk ni nak pindah rumah boleh guna truk. Tapi kalau dia pergi kan yang naik truk sampai destinasi 24 tu. Itu kalau pergi operasi lah. Operasi boleh lah. Tapi kalau khusus ke ada naik bas, macam tadi dia pergi bertugas. Tapi kalau pergi perang nak truk lah, sebab nak lompat senang. Truk tu boleh guna juga untuk perang, untuk apa barang boleh lah. Tapi kalau untuk long distance yang kita bukan untuk perang pun, untuk menjaga keamanan lalu lintas ke, untuk program-program event ASEAN ke, apa semua contohlah dikerahkan, maka naik bas lah. Okey. Naik truk juga. Ui, ni bukan polis orang ni. Tak apalah. Itu kita idea je. Saya kata setuju juga idea dia orang ni. Idea dia orang je. Ada bas kan? Ada. Akak FRI dulu. Akak FRI dulu. Polis macam mana orang hebat ni. Saya lusa ni. Ceramah kat IPD dan Wangi. Bagi jemaat. Boleh lah. Ya kan. Usah-usah. Okey. Jangan. Ui, ni polis juga ni. Saya 8.30 pagi lah sampai 9.30 pagi. Tak ada. Ketua Polis Dawangi turunlah dia. Tempat dia kan. Okey, hadis seterusnya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'um man kunna fihi kana munafiqan khalisa. 4 sifat, 4 ciri, 4 perkara. Siapa yang ada 4 perkara tersebut memang dirinya orang munafik sejati. Wa man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khislatun minan nifaq hatta yada'aha. Sekiranya dia ada salah satu je sifat dari 4 perkara tadi pada dirinya, maka dia ada satu sifat munafik. Sehinggalah dia meninggalkan ke semua 4 tadi, barulah dia bukan munafik. Idza tumina khana, bila mana diberi amanah dia khianat. Tak kira amanah jawatan ke, kerja ke, rumah tangga ke, tak boleh kita khianat. Amanah tetap amanah. Duit orang pun amanah walaupun RM1. Amanah. Yang khianat. Terima kasih Allah. Nak makan sini ke makan dalam kereta ni? Sini. Saya, untuk saya. Okey, masih banyak-banyak. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Dari Switzerland. Subhanallah. Dengan Switzerland ni. Dah ada lah. Alhamdulillah murah rezeki. Tadi pun saya duduk berehat. Saya sampai pukul 7. Lebih sikit-sikit dalam kereta dia. Saya tak ada takut jam. Jadi tengah-tengah rehat ada seorang hamba Allah datang ketuk pintu. Saya buka, dia bagi goodies segala. Ada beg, ada biskut, bagi apa? Cookies.
Bagusnya datang. Cuma tuan tak bagi ukir kat saya je. Lepas tu dia beredar. Kat kereta saya, kat sini lah. Saya parking kat dulu. Saya tahu dia jemaah sini. Jemaah Pulau 2. Dia minta Ustaz, saya tak dapat datang setelah hari ni sebab ada kematian. Tapi datang juga masjid nak bagi goodies kat saya. Biarkan makanlah Ustaz, biskut dia, cookies tu. Baguslah. Kalau boleh, setiap kali lah saya datang buat macam tu juga. Dulu yang musangking ke apa, musangking tak boleh kan ya. Blackton lah, Blackton tukar. Dah bukan musim lagi. Kalau musim kita tahu lah. Lagi kat lubuk apa? Lubuk durian, payah jaras. Sampai mat, saya lupa apa mat. Bila mana dia bercakap dia bohong, bila mana dia berjanji dia mungkir, bila mana wa idza khasama fajara, bila mana dia berselisih, mana dia bertengkar, dia melampau-lampau batas. Fajaranya sampai bertumbuk. Sekat mulut dah lah. Orang munafik ni kalau dia bergaduh sampai ke tangan naik, kaki naik. Itu orang munafik. Kita bergaduh-gaduh, dah. Tak apa. Ambil kalau suka kau lah. Tu cukup. Tapi kalau naik tangan, naik kaki, sampai tikam-tikam, bakar rumah, itu perangai orang munafik. Jadi nifak ini adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifak ada dua macam, iaitu nifak i'tiqadi, iaitu nifak hati, akidah. I'tiqad tu akidah. Dan yang kedua amali, nifak amalan, sifat tadi tu, perangai fi'il. Nifak i'tiqadi ialah nifak akbar, munafik yang paling besar, sebab pelakunya dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan kekal di dalam neraka bersama dengan mereka. Sebab dia kafir, maka dia akan duduk bersama orang kafir dalam neraka. Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqat. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, antara satu sama lain, ya'muruna bil munkar, mereka saling menyuruh kepada kemungkaran, saling suruh pada kejahatan, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah jangan buat baik, kita buat jahat. Wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah pun lupakan mereka. Berarti kita kena ingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu, kata Allah. Tapi kalau kamu lupa Allah, Allah Ta'ala akan lupakan kita. Bimbang kalau Allah Ta'ala lupakan kita, tuan-tuan, hanyut kita. Habis. Dunia dan akhirat Tuhan lupakan kita. Sebab kita tak ingat Allah, Allah tak ingat kita. Kita lupa Allah, Allah lupa kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kemudian disebut lagi, sesungguhnya orang munafik itu humul fasikun, orang-orang yang fasik, orang jahat. Tuhan tambah lagi, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam. Dan Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Allah janjikan orang munafik, laki puan dan juga orang kafir neraka jahanam. Khalidina biha, kekal mereka di dalamnya. Orang kafir, duduk kafir, munafik pun kafir. Hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim. Cukuplah mereka neraka bagi mereka dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Ini bagi munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi akidah. I'tiqad, maka dikira sebagai orang kafir. Ada munafik amali, itu sifat perangai fi'il saja, amalannya saja, maka tak sampai peringkat i'tiqadi, dia tak kekal dalam neraka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dia ingat dia boleh tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah membalas tipuan mereka. Dia tipu Allah dengan Rasul, Allah Ta'ala balas balik tipuan mereka. Wa idza qamu ila salat, salah satu lagi ciri orang munafik, bila mana dia mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan buat dalam keadaan malas-malas. Allah, ya Allah, malas. Itu panggil orang munafik. Asal sembahyang je, nak tunjuk ke orang, dia datang masjid, dia sembahyang tu je. Dia malas nak sembahyang sebenarnya. Ini orang munafik, nak tunjuk. Yura'unan nas, dia datang sebab nak tunjukkan kepada orang. Zaman Nabi tu nak tunjuk.
Semua sebab zaman Nabi semua orang pergi sembahyang kat masjid. Jadi siapa tak sembahyang kat masjid, dia orang munafik. Jadi orang munafik pun pergi sembahyang kat masjid juga. Sebab nak tunjuk kami bukan munafik. Tapi bila sembahyang malas, bermalas-malasan. Sedap pula bau celat gula-gulanya. Oh, pandai makannya. Tak apa, saat lagi dalam kereta kita pedal je. Sedap bau. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit saja. Itu depan orang je sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah. Depan orang tak. Bila sahabat-sahabat Nabi dah balik, ada sebut dah. Sikit sebut. Itu pun depan orang. Sedangkan munafik amali, PA perangai ialah nifaq asghar, munafik kecil. Dan dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Dia tak kafir, dia berdosa saja. Cakap bohong, berdosa. Mungkir janji, berdosa. Khianat amanah, berdosa. Kemudian bergaduh lebih-lebih, berdosa. Itu je dosa-dosa besar, ada 4 dia buat. Dosa besar. Tapi tak sampai peringkat kafir, maka tak boleh kita sebut munafik. Marah dia. Siapa panggil munafik ni? Jangan main. Okey. Sambung lagi. Sikit lagi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir berkata, Nabi bersabda, seandainya datang kepada kita harta daripada negara Bahrain, maka aku akan berikan kepadamu sekian dan sekian. Itu sama ada harta rampasan perang ataupun harta lain. Namun belum datang harta dari Bahrain, Nabi telah wafat. Tak sempat. Kemudian bila mana harta dari Bahrain datang, Abu Bakar memerintah. Jadi khalifah. Lalu Abu Bakar pun memerintah seseorang berseru, siapa yang barang-barangnya ada pada Nabi SAW atau memiliki piutang pada beliau, hendaklah datang kepada kami. Maknanya Nabi pernah sebut dulu, kata Abu Bakar. Aku pun datang kepada Abu Bakar dan aku kata kepadanya bahawa Nabi telah berkata kepadaku begini begitu. Lalu Abu Bakar memberikan kepadaku sebanyak setangkup tangan harta. Ni, gitulah, ambil. Ambil tahulah emas ke tahulah ambil. Setangkup tangan. Aku pun menghitungnya dan ternyata dia berjumlah 500 dinar ke dirham, tak tahu. Lalu dia berkata padaku, ambillah seperti itu 2 kali lipatnya lagi. Ambil lagi, double. Dan Nabi dah janji. Nabi kata apa? Seandainya datang kepada kita harta daripada negara Bahrain, aku akan berikan kepadamu sekian-sekian banyak. Maknanya begitu itulah. Memang janji zaman Nabi dulu, tapi harta Bahrain tak sampai zaman Nabi. Harta Bahrain zaman Abu Bakar. Dia pergi nak minta tutup balik janji Nabi. Ambillah. Sebab Abu Bakar kata dah, siapa pernah janji dengan Nabi tu, ambil. Dia pula orang jujur, amanah, ambil. Ambil lagi double, tak apa. Sekian-sekian kan, banyaknya. Kerana Nabi adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, maka Abu Bakar pun melaksanakan janji-janji yang pernah baginda buat. Dan dia tidak minta bukti atas apa yang diklaimkan seseorang. Ada, sebab percaya, sahabat kan, sama-sama sahabat. Kalau zaman kita minta resip claim kan. Ya kamu ni. Ada tak tulisan-tulisan dia janji-janji, ada tak? Dia punya apa perjanjian ke dokumen ada tak? Hitam putih, black and white ada tak? Sebab kita tak percaya dia. Kalau kita percaya, Allah, Pak Imam tak apalah, kita percayalah. Takkan Pak Imam nak menipu kan? Macam kisah Perabi, takkan Pak Lebay nak menipu kan? Contohnya, tengok atas orang lah. Tengok orang. Jadi, marilah sama-sama pada pagi ini, sebelum saya berhenti menamatkan kursus tengah, jaga diri kita. Jangan senang berjanji. Jangan senang berjanji, tapi payah nak buat. Termasuk pada anak kita sendiri, cucu kita sendiri. Kalau janji nak bawa dia. Janji nak beli. Apa yang kita nak beli, kita beli. Jangan beli benda lain. Bawa. Beli. Apa yang kita janjikan. Kalau tidak, maka kita dipanggil berdosa. Walaupun dengan anak cucu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf banyak-banyak sebab hari ini kita habis awal. InsyaAllah kita qada baliklah kalau dibenarkan qada. Tak kadang balik awal.
macam biasa terus belah akan datang, tak apa juga, tak ada masalah. Tapi dah minta izin Kak Mar dah, 10.30 saya kena landing sebab ada TV terus belah. Terima kasih yang datang pada pagi ini. Terima kasih yang bagi coklat. Kalau kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama.